dan nampaknya penceramah kita yang kedua telah pun bersedia. Jadi sedikit latar belakang saya akan kongsikan kepada anda di mana penceramah kedua kita iaitu Dr. Mustafa bin Jaafar. Bertuahnya hari ini sebab dia adalah seorang timbalan pengarah kesihatan negeri bahagian pergigian JKWPKL dan P yang telah berkhidmat sebagai pegawai pergigian hampir 24 tahun sejak 2002 dan merupakan seorang peneraju dan penganjur program kesihatan mulut global tahun 2025 dan juga telah mewakili Malaysia dalam mesyuarat global kesihatan mulut di Bangkok, Thailand. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Mustafa bin Jaafar. Dipersilakan, Doktor. Jadi saya tengok tadi macam-macam ya perkongsian telah dibuat tadi, alhamdulillah ya. Kita dah belajar pentingnya pemakanan tu ya, supaya semuanya okey dan tak ada masalah bantut ya, masalah EQ, IQ dan sebagainya ya. Sekarang kita teruskan pula untuk masalah kesihatan mulut dan gigi mereka. Jom kita lihat. Okey, mengapa gigi anak saya cepat rosak? Okey. Apa dia? Kerana dia ada bahaya yang tersembunyi kalau ada karies ya apabila pada pembesaran anak. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya ingin berkongsi kepada semua. Mula-mula saya nak tanya dulu. Siapa dah periksa mulut anak dia hari ini? Ada? Alhamdulillah ya. Okey, tak apa. Nanti itu penting ya kerana kita kena periksa mulut anak kita selalu. Ada tak apa-apa masalah? Kalau ada apa-apa masalah, kita kena segera pergi bawa ke klinik pergigian untuk pemeriksaan lanjut. Hari ini kita ada saringan kesihatan mulut, jangan lupa untuk bawa anak untuk buat saringan kesihatan mulut. Ya? Okey, seterusnya kita lihat pada slide yang berikutnya. Kenapa kita perlu menjaga gigi anak kita? Pertama, kerana anak kita kalau ini semua orang dewasa pun sama, dia struktur dia kena lengkap. Berapa gigi kita ada gigi susu dan gigi kekal? Siapa tahu gigi susu ada berapa batang jumlah dia? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Cik, tahu tak? Ada siapa-siapa tahu? Ada berapa jumlah dia? Okey. Jumlah dia ada 10. Saya tahu. Ada 20, betul tak? Sini. Ya, betul. 20 betul. Betul. 20 batang ya. Bagi hadiah pada ni. Cik apa? Cik dari mana cik? Terbaik. Ya, dia ada 20. 10 atas, 10 bawah. Ya. Cuba mainkan video tu. Ya, kita dapat lihat setiap gigi ni dia ada tempoh-tempoh masa dia akan keluar. Ya, gigi susu ni semua. Mula-mula depan, bawah, lepas tu atas dan seterusnya, ya. Jadi kita kena pastikan kita jaga baik-baik, ya, kerana dia penting untuk pemakanan. Kalau dalam mulut, gigi untuk siat makanan. Gigi kacip kan, untuk potong makanan. Gigi taring untuk cengkam, gigi geraham untuk kunyah. Kalau tak cukup, ibarat macam tuan-tuan dan puan-puan pergi masak kat rumah, pisau tak ada. Macam mana rasanya? Macam mana kita nak potong mangga kalau tak ada pisang? Kan? Susah kan? Kalau kita nak buat masakan, kita kadang-kadang kena pakai blender. Sama juga. Inilah dalam mulut kita, kalau tak cukup, masalah. Kita tak boleh makan dengan baik. Bila dia tak boleh kunyah makanan dengan baik, dia kena telan pula. Bukan semua kanak-kanak suka telan makanan. Takut dia tercekik nanti. Betul tak? Jadi kita kena pastikan jaga gigi anak kita baik-baik walaupun gigi susu. Okey? Cuba periksa gigi anak masing-masing sekarang. Cuba tengok sikit. Okey tak? Cuba senyum sikit. Okey, itu penting ya. Ibu bapa amalkan hari-hari periksa mulut anak. Okey. Lihat dekat sini supaya dia boleh makan dengan baik, kunyah dengan baik. Lepas tu dia kalau tak ada gigi, dia tak boleh cakap dengan baik-baik nanti.
Dia nak sebut pun, dia sebut ada sebutan-sebutan dia kan. Dia semua ada pakai lidah, ada dalam mulut. Nanti dia tak boleh sebut dengan baik. Nanti takut ada masalah kesan pada percakapan dia, pertuturan dia juga. Angin keluar saja, kan? Macam tu je nanti. Lepas tu kita lihat dekat sini, bila gigi kekal nak tumbuh, dia perlukan gigi susu. Macam kita, kalau tak ada gigi susu, nanti gigi kekal tu lari kedudukan dia. Dia tak boleh tumbuh betul-betul. Dan satu lagi, kita nak hari raya contohnya kan. Dia senyum, tak ada gigi pula. Macam mana kan hari raya tu, dia nak ambil gambar banyak. Cuba selfie sikit. Nak selfie, pagar tak ada lah. Jadi kita kena kadang pastikan jaga-jaga. Atau pagar ada, pagar tak cat. Pagar warna hitam. Macam-macam gigi berlubang. Contoh So, jaga baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, gigi dia penting Nanti gigi kekal dia macam dia tak boleh dia sesat. Untuk gigi tu tak boleh nak tumbuh baik-baik sebab gigi susu dah tak ada. Dan kanak-kanak dia pergi sekolah, dia pun segan juga. Kalau kadang dia tutup mulut dia senyum sebab gigi dia tak cantik. Yang saya pernah jumpa kanak-kanak sedih juga pun ada. Jadi kita kena, hari ni saya nak kongsi dengan semua macam mana cara kita boleh jaga. Okey? Next. Tengok dekat sini. Siapa pernah tengok X-ray macam ni? Kalau kita lihat X-ray kat sini, ini gigi susu. Ini gigi susu. Nampak ni apa ni? Gigi kekal. Tengok, dia punya baby. Kan? Dia tengok ni. Sini ada. Kalau yang ni, bayangkan ni tak ada. Ni, sorry. Ini tak ada. Macam mana dia nak pergi? Patutnya dia pergi jalan yang lurus. Tetapi dia pergi sini. Pergi sinilah. Nanti dia menari dalam mulut tu susah. Bila dia dah besar, dia pergi sana, dia pergi sini, kena dah sesat jalan. Patutnya jalan dia lurus. Tapi dia pergi sini. Macam ni pun ada. Mungkin setengah-setengahnya mungkin perasan ada gigi yang macam ni. Bukan sebab dia malu, tapi dia sudah hilang arah. Jadi kita kena pastikan apa dia? Jaga baik-baik gigi tu, jangan cabut awal-awal. Tuhan dah jadikan gigi tu pada masa-masa yang tertentu saja dia patut keluar. Kalau kita terawal atau terlewat, dia menjadi sukar. Kalau terawal, gigi hilang arah. Kalau terlalu lewat, gigi tu dah merajuk, tak boleh nak keluar. Dia kata dia dah tutup jalan. Nanti ada lagi kat dalam. Saya ada jumpa setengah-setengah orang gigi susu dah 30 tahun, 40 tahun pun masih ada. Jangan bagi dia. Kita kena check selalu supaya kalau ada apa-apa terawal ke, terlewat ke, kita boleh kesan. Contoh dalam X-ray ni. Nampak tak? Okey, jadi pastikan Okey, seterusnya. Dia macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak pastikan, tadi puan ada bagi tahu kan? Kalau nak semuanya pertumbuhan bagus, dia kena ada resepi yang cukup makan hari-hari. Sama juga gigi ni, dia nak pertumbuhan gigi, mulut dan sebagainya, rahang kita semua perlu makanan yang seimbang. Kalau ambil vitamin A, bagus. Vitamin C, D, kalsium, fluoride, fosforus, semua ni penting. Dia boleh membantu tumbesaran gigi. Dia bermula 1000 hari kelahiran. Sama. Sejak ibu tu mengandung. Siapa ibu mengandung kat sini? Tolong angkat tangan. Ada? Okey. Baik. Jadi contoh kalsium. Kalsium untuk pastikan gigi kuat. Gusi bagus. Dia dan tulang kuat. Jadi gigi kukuh. Kalau vitamin A, ni vitamin C kan, kalsium. Kalsium. Macam mana nak dapat? Susu, keju dan contoh macam tu kan. Kalau vitamin A, untuk pastikan kita punya mulut, dalam dia punya mukosa, dia punya kulit-kulit dalam mulut tu semua cantik. Vitamin A contohnya. Vitamin C kan, juga sama, bagus. Fosforus dan vitamin D. Semua ni penting untuk pastikan kita punya kesihatan gigi dan mulut okey. Seterusnya. Kita lihat kat sini, tuan-tuan dan puan-puan. 1000 hari pertama ni penting kita jaga.
Kerana kajian kita menunjukkan apabila dia capai umur 5-6 tahun tu, daripada setiap 10 orang ni, 7 ada gigi berlubang. Cuba kita periksa sekarang, anak kita ada gigi berlubang tak? Cuba cek kejap, mak ayah. Demo sikit. Tengok dia, anak dia tak bagi tengok. Jadi macam tu kita kena cek selalu. Tuan-tuan dan puan-puan, anak kita ni kadang-kadang kita nak cek mulut dia ke, kita nak beruh mulut gigi dia kan, dia nangis tau. Especially yang first time baru jadi ibu bapa tu. Jangan risau, dia tak boleh bercakap lagi. Kalau dia boleh bercakap, jadi please stop. Tapi dia tak boleh cakap lagi. So dia cuma boleh nangis-nangis je. Janganlah kita risau. Kita buat benda yang baik kan. So kita check aja mulut anak kita tu, dia sikit-sikit nangis mula-mula je. Saya share pengalaman saya lah sebagai bapa misalnya. Bapa misalnya. Kita check mula-mula dia nangis-nangis macam tu, dia tak selesa. Tapi lama-lama dia jadi biasa. Sama juga beruh gigi, beruh lidah dia, mula-mula dia tak biasa tau. Tak apa, go on je. Dulu wife saya cakap, torture anak. Tak ada, tak. Bukan torture anak. Lama-lama dia faham. Kita buat, dia tak boleh cakap. Kan? Jadi kita buat je. Nanti dia okey. Dia sendiri boleh buat dan dia dah biasa. Okey, tu penting tuan-tuan dan puan-puan. Siapa berus gigi, anak dia dah berus gigi kat rumah? Bagus, ramai, banyak pula nak bagi hadiahnya. Itu saya scam aja. Sorry, saya tanya aja Okey. Bagus. Satu tepukan untuk diri sendiri. Saya sayanglah anak yang boleh berus gigi ni. Tapi ada tak ibu bapa yang berus gigi anak hari ni? Wah, okey, puan ni yang pertama, satu bagi ni hadiah pada puan ni, baguslah. Okey, satu lagi encik tu yang angkat tangan tu. Yang saya sempat nampak lah, minta maaf lah ramai tu. Kita kena, yang tu satu lagi encik tu. Yang pakai topi tu. Dia memang dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita kan memang kena sebab kita orang dewasa kan, 85% gigi berlubang. 85%. 8 daripada setiap 10 orang dewasa pun ada gigi berlubang. Ini kan pula kanak-kanak. Dia lagilah tak tahu. Kita kena tunjuk pada dia, kita kena buatkan untuk dia supaya terjaga. Lagipun dia bawah umur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia bawah umur. Kadang-kadang kita rasa kita jaga-jaga yang kecil-kecil. Sebenarnya kita kena cek juga sebab dia di bawah umur, di bawah jagaan kita. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita memang kena mainkan peranan kita. Barulah boleh jadi ibu bapa yang misali kan? Macam saya. Tak ada puji diri sendiri. Tak ada, kita mesti buat macam tu. Itu tanggungjawab kita Insaflah wahai umat. Okey, kita tengok kat sini Saya kena ingatkan diri saya dan semua orang. Boleh? Kalau siapa-siapa tak buat lagi, bersihkan gigi anak, kita kena buat. Sebab kita boleh nampak dengan baik, kita boleh pantau, kita boleh buat baik-baik. Kalau ada cermin, rendahkan cermin tu. Tapi kalau dia buat, kita kena tengok. Nanti ubat gigi kita habis, kita haja pergi dekat pasar malam tu, pergi dekat pasar raya tu, pergi beli ubat gigi aja. Kan? Udah, jangan beli ubat gigi banyak-banyak. Ada, nanti saya ajar macam mana caranya. Okey? Kita lihat kat sini. Banyak yang perlu rawatan, tampalan, cabutan pun ada. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah, dulu saya kerja di hospital, ada anak yang 3 tahun dah kena buat cabutan gigi banyak-banyak. Pakai bius am. Masuk dewan bedah, pergi cabut banyak-banyak gigi sebab gigi bernanah, bengkak dan sebagainya tau. So jangan jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, bila dia raya, tak ada gigi. Macam mana nak selfie? Tak glam lah. Tak glam lah kan. So kita raya mesti nak tunjuk. Macam tu, semua yang ada. Okay? So kita kena ingat macam tu Bayangkan 3 tahun dah cabut banyak-banyak gigi. Jangan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Belajar daripada kesilapan orang lain. Kesian dia kecil-kecil lagi dah tak ada gigi. So nanti saya ajar mengapa dia penting Okey, seterusnya. Lihat dekat situ. Dalam anak kita ni, rakyat Malaysia ni, 4 daripada 10 ada sahaja yang okey. Tak ada plak. Separuh dan sebahagiannya, 60% lah, lebih kurang 60% ada plak. Maknanya ada sisa makanan. Dia macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita kemas rumah tu, cantik lantai kita berkilat, cermin berkilat.
Gigi pun nak kena berkilat. Okey, sama juga. Bila bersih tu betul-betul bersih, mop semua dan sebagainya kan? Sama. Cuba tarik bibir anak tu macam ni. Tarik sikit. Sebab apa? Kadang-kadang kita berus, ibu bapa berus, sayang anak berus, tapi tak berkesan. Dia berus kat mana? Ujung-ujung aja. Ya? Tapi dia kena angkat bibir. Berus supaya nampak semua permukaan tu kena betul-betul bersih. Boleh tak? Belajar daripada kesilapan ni jangan jadi lagi masalah macam ni 6 daripada 10 berus gigi tak bersih. Kemudian kita kena tengok bila gigi anak tu berlubang, cuba cek pada anak masing-masing dia ada yang macam mana. Kalau dia ada macam putih-putih kapur kan, maknanya dia dah mula. Dia gigi tu dah mula nak mereput. Itu tanda-tanda awal. Cuba cek kat anak kita selalu, ada tak yang putih macam tu. Kalau dah ada warna coklat tu, dia dah mula dah merebak. Dia dah jadi caries. Nampak? Kemudian itu enamel, lapisan luar. Kemudian lapisan dalam, kemudian sampai rongak macam tu. Itu dah habis lah. Jadi puan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pastikan kesan awal dia ada masalah, itu dia macam putih kapur tu, segera buat sesuatu. Berus bersih-bersih tempat tu, pakai ubat gigi yang berfluorida supaya dia boleh baiki balik. Permukaan tu dia boleh patah balik, jadi okey. Kita kena tahu tanda-tanda awal. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah jadi macam ni semua pun perlu datang kat kita bantulah buat rawatan pencegahan seperti sapu fluoride varnish fluorida supaya cegah lagi gigi tu jadi lagi berlubang, jadi lagi teruk. Tapi kena datang setiap 6 bulan sekali, 4 kali. 6 bulan sapu supaya gigi tu tak jadi berlubang. Kalau dah macam ni kita kena buat rawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, anak kita bukan macam orang warga emas. Kalau tak ada gigi, boleh buat gigi palsu. Macam mana kecil-kecil pakai gigi palsu? Dia tertelan nanti. Susah tuan-tuan dan puan-puan. So kita kena pastikan jaga baik-baik supaya gigi tu gigi asli. Kerana apabila kita semua ni sampai umur 60 tahun, berapa batang gigi kita kena simpan? Berapa sekurang-kurangnya kita kena ada berapa batang gigi? Siapa tahu? 4? 4 bukan. Siapa tahu? Cuba teka. Berapa batang gigi kita kena ada sekurang-kurangnya bila kita tua 60 tahun ke atas? 20, betul. Sila bagi pada puan ni. Bagus. 20 batang gigi. Gigi kekal asli yang berfungsi. Jadi ingat seterusnya. Lihat kat sini. Mengapa gigi kecil anak saya cepat rosak? Ingat kalau kita tak jaga baik-baik, nanti ada macam-macam masalah. Kenapa dia cepat rosak? Lihat ibu bapa tak pernah periksa dan tak pernah bersihkan mulut anak. Seterusnya. Cuba tengok macam mana dia bersihkan mulut bayi. Taking care of your baby's mouth, even before they have teeth, is crucial for their overall health. This includes cleaning their tongue, which can harbor milk residue and bacteria. Bersihkan lidah. A white coating on your baby's tongue is normal, Mesti bersihkan especially lidah. after feeding. However, if the coating is thick or accompanied by bad breath, it could indicate thrush. After each feeding, gently wipe your baby's tongue, gums, and inner cheeks with Ada a kulat. clean, damp cloth or a soft silicone baby tongue cleaner. This helps remove milk residue and prevents the buildup of bacteria that can lead to bad breath. Berus. Incorporate it into your daily routine after feeding to keep your baby's mouth healthy. From discussing using a tongue cleaner on your newborn to when to introduce toothpaste, your pediatric dentist can help you each step of the way. Okey, penting kita kena cuba tengok lidah anak masing-masing. Lidah sendiri pun boleh tengok. Atau lidah kawan sebelah. Warna apa? Lidah warna apa? Lidah patutnya warna merah. Kalau lidah warna putih, itu maknanya ada banyak susu dekat situ dan kita kena bersihkan. Dan dia boleh mendatangkan bakteria, dia boleh mendatangkan fungus, candida.
Nanti dia jadi oral thrush, putih-putih lidah bukan putih, kena bersih. Okey, nanti dia akan nangis. Tak apa, itu biasa. Kanak-kanak kecil dia itu lama-lama dia sudah biasa, dia okey. Jangan lupa ya, tips pertama, periksa mulut anak sendiri. Kemudian kalau ada apa-apa masalah gigi ke, ada apa-apa masalah lidah ke, ada sisa makanan ke, kita kena bersihkan. Ya. Next. Mengapa gigi anak kecil saya cepat rosak? Kedua, tidak tahu penyusuan ibu atau guna botol susu, lama-kelamaan juga boleh dapat karies. Sebenarnya, okey, kita kena jaga gigi kita, memang eksklusif breastfeeding kan, tetapi sebenarnya susu badan pun ada laktosa. Ya, jadi kita kena pastikan kita sudah bersihkan mulut anak kita, kita kena bersihkan. Lepas susu, kena bersihkan mulut anak kita. Bawah 3 tahun, secalit je ubat gigi, Berflorida. Lebih 3 tahun, kacang pis, bentuk kacang, macam kacang nasi lemak tu. Ya, supaya tak berlebih-lebihan. Okay? So, waktu tidur malam, kadang-kadang ada tidur sekali dengan anak susu badan ataupun botol susu. Masalah nanti. Ya, jadi latih anak supaya tak minum botol susu ataupun susu bazaran berterusan sampai tertidur. Tidur dan tak buat apa-apa. Mesti bersihkan. Jadi kalau boleh latih anak, jangan minum botol susu sambil kalau boleh latih supaya tak minum susu waktu tengah malam. Dia boleh, kanak-kanak dia boleh adapt. Kalau perlu juga, tak apa. Lepas tu ambil tuala, bersihkan. Ambil ubat gigi sikit, bersihkan. Ya? So, itu penting, rutin. Kita kena biasakan. Ini kesilapan selalu ibu bapa buat. Kita semua kena pastikan kita buat betul-betul. Ya? Lepas minum susu, prinsip dia, bersihkan. Ya? Supaya tak ada masalah. Sebaik-baiknya, sebelum tidur, yang katalah dia dah besar sikit, paling last, berus gigi. Kalau dia makan balik, kena berus balik. Tak ada diskaun. Sorry. Okay, next. Karies botol susu. Main sikit. Dekat botol susu tu, ataupun puting kan, dia jadi gigi berlubang, reput lama-lama. Nampak? Jadi kita kena bersihkan. Macam ni. Nanti dekat sini akan cenderung berlubang dan reput. Dia tak buat apa-apa pun dia jadi reput. Nampak? Susu ada gula, laktosa. Lama-lama gigi mereput. Macam tu. Dah teruk dah. Ya, nampak? Jadi susu badan ke, susu botol ke, semua kita mesti rutin bersihkan mulut anak kita. Ya, macam saya bagi tahu tadi. Bila kita dah boleh berus baik-baik, karies tu terberhenti, dia jadi warna hitam. Ya, nampak? Masalah timbul. Nanti dia meragam aja. Ya, sebenarnya dia sakit mulut, sakit gigi. Puting jangan letak cicah dengan ni, gula. Setahun ke atas mula pakai cawan. Bagus, ya. Ataupun cup yang tak tumpah tu, bagi dihisap. Bukan botol susu. Ada sampai 12 tahun pun hisap botol susu tau. Saya pernah jumpa. Pergi sekolah, habis sekolah, macam tu. Jangan ya tuan-tuan dan puan-puan. Setahun ke atas kita nasihatkan pakai cawan. Ataupun pakai non-slip, maknanya yang cawan yang ada moncong tu, supaya dia boleh minum. Ajar dia minum pakai cawan. Supaya tak ada masalah karies botol susu. Ya? Okey, seterusnya. Karies botol susu tu penting, kita kena jaga, kita kena cegah. Maknanya kalau dia macam puting, jangan celup susu, jangan celup gula. Botol susu jangan berpanjangan, setahun ke atas kita cuba pakai cawan. Macam saya bagi tahu tadi, kalau hisap botol ataupun dah lepas minum susu, mesti bersihkan. Dia akan okey. Jangan lupa. Next. Okey, pertumbuhan gigi. Pertumbuhan gigi, lihat.
kita kena tahu sedikit sebanyak lah sebagai ibu bapa bila gigi anak kita akan keluar. Sebab ada ibu bapa yang tak perasan dia sampai dah terlewat pun ada. Ya? Jadi kita kena lebih kurang ambil tahulah mula-mula gigi bawah, lepas tu gigi atas, lepas tu gigi tepi. Ya, tepi-tepi, lepas tu dia pergi belakang. Ya, macam tu, dan dia ada 10 batang gigi, 10 atas, 10 bawah. Dewasa ada berapa batang gigi? Siapa tu? 32, betul. Tolong bagi hadiah pada puan ni. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi ingat tadi saya bagi tahu bila kita jadi warga emas kita kena ada sekurang-kurangnya berapa batang gigi? 20. Sekarang kita ada berapa batang gigi? Persoalannya. Itu persoalan yang penting sebelum kita judge you bila kita dah tua nanti. Bila dah tua nanti. Sebelum kita kena judge, kita mesti sedar berapa yang kita ada sekarang. Anak kita ada berapa batang gigi? Kalau kurang kita kena usaha jaga baik-baik. Jangan lagi cabut kecuali bila masanya. Dia akan tertanggal sendiri. Okey, seterusnya. Lihat dekat sini. Mainkan. Tengok ini gigi kekal. Pertumbuhan gigi. Nampak? Gigi susu terdiri daripada 8 batang gigi kacip, 4 batang gigi taring dan 8 batang gigi geraham. Jumlah gigi susu seorang kanak-kanak ialah 20 batang. Kesemua 20 batang gigi susu biasanya gigi susu. selesai tumbuh penting jaga baik-baik umur 3 tahun. Perkembangan dan kemudian gigi kekal, susunannya tengok. adalah berbeza Dia naik mengikut nanti. individu. Nanti dia naik. Gigi Nampak? kekal pertama mula tumbuh Dia sama sekitar penting. umur 6 tahun. Macam gigi kekal. Biasanya, gigi geraham pertama tumbuh dahulu, diikuti gigi kacip, kemudian gigi taring dan gigi geraham kedua. Okey. Kebiasaannya, Next. gigi bawah tumbuh dahulu, diikuti gigi atas mengikut turutan. Okey. Gigi taring atas tumbuh pada sekitar umur 11 tahun. Manakala gigi geraham kedua mula tumbuh sekitar umur 12 Nampak itu umur tahun. dia Kena ambil tahu juga. Akhir sekali, gigi geraham ketiga atau gigi Geraham bongsu mula tumbuh sekitar umur 18 tahun. Gigi kekal seorang dewasa Okey. terdiri daripada 8 batang gigi kacip, Okey. 4 batang gigi taring, Dah, seterusnya. Okey, kita kena ingat juga kalau gigi kita terawal atau gigi kita terlambat, saya cakap tadi dia tak boleh tumbuh dengan betul-betul. Dia sengit dan sebagainya. Nanti ada yang kena buat rawatan susun gigi dan sebagainya. Dan kalau kita cegah awal-awal, kita ikut pada masanya, namanya interceptive ortodontic, kita boleh pastikan gigi itu tersusun dengan cantik aja nanti. Tanpa perlu pakai braces ke dan sebagainya, insya-Allah. Tapi dapatkan hikmah nasihat dari semasa ke semasa, okey? Dia ada buku kanak-kanak tu kan, ibu mengandung dan buku kanak-kanak tu selalu ikut dia punya pemeriksaan tu. Ada cek tak? Ibu bapa ada cek tak? Siapa dah cek buku tu? Apa kena buat? Ada tak yang cek apa kena buat? Dalam buku ibu dan anak tu. Pergi ke klinik. Itu kena cek selalu apa nasihat-nasihat yang dalam ada tu. Okey, seterusnya. Selalu mengapa gigi anaknya saya cepat rosak, selalu tak beruskan anak atau tak pantau berus gigi anak. Risau nak menangis. Tadi saya dah bagi tahu. Pastikan kita beruskan gigi. Kata sayang anak, kan? Tolonglah beruskan gigi anak kita tu supaya dia terjaga dengan baik. Anak saya masa dia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun pun saya cek juga. Saya siap bau nafas dia betul ke dia dah berus gigi ni. Jangan scam daddy boleh tak? Okey, kita kena cek selalu sebab dia bawa umur. Kalau alhamdulillah kalau kita cek selalu, jaga pemakanan dia, kurangkan makan manis semua, dia terjaga dan dia bebas karies. Karies ni bukan semua orang perlu, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada. Kita boleh cegah. Dia boleh dicegah dengan mudah saja. Dan pastikan amalan rutin yang betul. Okey? Jadi kita dekat semua kerja kan, ada buat audit tak? Sama. Audit juga kesihatan mulut anak-anak kita dan ibu bapa, suami isteri semua kena cek supaya semuanya okey. Audit kat pejabat tip top, dekat rumah pun tip top. Kerja berpasukan. Okey? Ya? Betul ke? Nanti kita kena periksa. Kalau kita tak pasti, bawa ke klinik, kita akan bantu untuk periksa. Lanjut Seterusnya. Ini secara ringkas okey. Saya teruskan sikit last saja. Okey. Tak apa, ini kita boleh skip, nanti boleh belajar lagi. Okey. Berus gigi kena berkesan. Ibu bapa, pastikan pemberusan gigi betul-betul berkesan,
tengok cermin, beruskan gigi anak. Next. Kena jumpa doktor gigi macam saya cakap, ingat hari jadi, ingat doktor gigi sekurang-kurangnya setahun sekali ataupun ikut buku tu. Ya, lebih tak apa, kurang jangan. Ya, kalau ada apa-apa kita boleh kesan awal-awal. Okey? Kita cegah masalah tu. Lagi? Ya, jadi tengok 1 daripada 4 aja ibu bapa yang membersihkan mulut anak. Ya, 3 daripada 4 3 daripada 5 tak pernah bawa anak pergi cek gigi di klinik pergigian. Ya, so kena bawa lah ya untuk kesan awal. Walaupun dia tak ada gigi lagi pun okey, kita boleh tolong tengok. Kadang-kadang lidah dia putih, kadang-kadang ada macam-macam masalah, kita boleh kesan awal. Ya, penting tengok ni ya. Tak semestinya tunggu setahun baru datang cek. 6 bulan pun dah boleh cek. Okey, seterusnya. Ini pastikan gula-gula. Jangan pujuk anak kita dengan gula-gula. Ini kesilapan yang selalu dibuat. Aiskrim. Saya minta sekretariat tambahan masa sikit je ya. Okey. Gula-gula, aiskrim, jangan pujuk anak dengan makanan manis-manis, minuman manis-manis. Jangan biasakan. Coke dan sebagainya lagilah tak boleh Okey. Pastikan ini akan menguji kreativiti ibu bapa. Macam mana skill kita untuk tarik perhatian. Macam anak saya, kalau pergi kaunter tu, kita ada teamwork. Isteri saya pergi bayar, saya pergi bawa dia orang pergi tempat lain. Kalau tak, habis semua gula-gula tu dia nak beli. Kita kena tarik perhatian dia, bawa pergi tempat lain. Teamwork. Jangan game over. Win the game. Kadang-kadang macam-macam kan. Jadi kita kena pastikan benda-benda tu kita bagi makanan yang sihat untuk anak-anak kita. Dan sama juga, kadang-kadang kita tak pergi dah tempat tu. Dalam rumah, peti ais kita penuh dengan makanan manis-manis. Makanan yang tak sihat dan sebagainya. Kita kena pastikan kita kurangkan makanan yang tak sihat, makanan yang manis-manis. Kalau tak ada lagi bagus, alhamdulillah. Kalau boleh, kalau untuk dewasa aja letaklah tinggi-tinggi. Jangan letak eye level dia. Nanti dia capai, dia dah jadi tabiat. Tapi sebaik-baiknya ibu bapa, keluarga, kita pastikan tak adalah makanan-makanan yang macam tu dalam peti ais kita. Kalau ada, jangan bagi dia direct access. Boleh tengok, dia nanti dia macam-macam, dia fikir dia ambil. Okey? Seterusnya. Ini makanan kegemaran kanak-kanak. Tapi kita jangan, kalau kita dah latih dari awal, nanti tunas rasa dia, kita dah latih. Dia tak biasa makan manis-manis. Saya ajar pengalaman saya sendiri pun ada macam tu. Lama-lama, kita bagi dia, saya pernah beli kek yang manis untuk anak saya. Konon nak sambut hari jadi dia lah. Mahal kek tu saya beli. Lala satu orang pun tak nak makan. Saya kena makan kek tu sebulan. Lamanya nak menghabiskan kek tu. Okey, jadi kita kena share supaya awal-awal lagi boleh jaga dan tak makan makanan manis. Nanti dia dengan sendirinya dia pandai mengelak. Tak makan makanan manis. Okey? Saya rasa itu saja saya ingin kongsikan. Penyakit pergigian sebenarnya boleh dicegah dan diamalkan. Ya, kita ibu bapa kena ada teamwork, strategi macam mana kita boleh lakukan. Kita mesti boleh buat. Okey? Seterusnya, kualiti kehidupan anak kita jadi lagi baik. Boleh pergi sekolah, boleh beli tadika, boleh belajar dengan baik. Kalau dia punya kesihatan mulut baik. Kalau tak, dia sakit, dia tak boleh. Ibu bapa pun kena ambil cuti, kena ambil MC, kena bayar lagi, pergi klinik dan sebagainya. Produktiviti kita semua terkesan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tumbuh-saran anak pun jadi tak baik. Ya, dia menyumbanglah kepada malnutrisi. Tak boleh makan baik-baik. Dan juga bantut dan sebagainya berisikolah. Sebab tak boleh kunyah makanan baik-baik. Ya. Jadi kurangkan kos lah tuan-tuan dan puan-puan dari segi masa, tenaga, wang ringgit supaya kita tak payahlah. Kalau kita boleh jaga baik-baik, apa kita perlu risau? Kan? Benda boleh cegah. Kan? Kalau kita jaga baik-baik, tak payah kita risau. Perlu belanja banyak, masa banyak, pergi klinik dan sebagainya. Just jaga baik-baik aja. Okey? Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan semua boleh melakukannya. Boleh tak? Tak dengar lah. Boleh tak? Yes, boleh. Sekian, terima kasih. Kita boleh.